Sini nampak ni. Ni boleh menyaga pula. Aku heran lah. Bandaraya tak kacau. Malaya bersama kita bangkit suara. Inilah video rekaman yang dikongsi oleh rakyat yang jelas menunjukkan kekecewaan terhadap keadaan penjajah di kaki lima yang seolah-olah bebas berniaga tanpa gangguan. Dalam video ini, perakam mempertikaikan bagaimana pelbagai barangan seperti ikan kering, ikan masin dan seluar boleh dijual bersepah di kawasan awam namun tiada tindakan daripada pihak berkuasa bandaraya. Soalan demi soalan dilontarkan. Mana bandaraya? Kerana kawasan ini dikatakan tidak pernah diganggu walaupun aktiviti berniaga berlaku setiap minggu. Perakam turut menyebut dakwaan daripada penjajah yang dipercayai warga asing yang mengatakan mereka ada memberi duit kepada pihak berkuasa tertentu dari bandaraya yang datang menaiki van. Perakam sendiri mengakui tidak pasti sama ada dakwaan itu benar ataupun tidak, namun situasi di lokasi tersebut seolah-olah menguatkan persepsi itu kerana tiada penguatkuasaan langsung yang kelihatan. Rakaman ini dibuat berhampiran kawasan hadapan hotel dan dekat dengan kedai emas Kuang Chiong, lokasi yang dikatakan memang tidak pernah diambil tindakan. Luahan ini mencerminkan rasa kecewa rakyat apabila undang-undang dilihat tidak dikuatkuasakan secara adil dan persoalan besar timbul tentang kehadiran serta peranan penguatkuasaan di kawasan tersebut. Sini nampak ni. Ni boleh menyaga pula. Aku heran lah. Bandaraya tak kacau pula ni. Diorang boleh menyaga pula ni. Sepah-sepah seluar ni. Ni. Jual ikan kering boleh, jual seluar boleh, semua boleh, semua jual ni. Nampak? Mana ni, nampak ni, mana bandaraya ni boleh pula. Mana begitu ada ikan kering, ada ikan masin. Mana ada tempat aku tanya Bangla ni seorang dua ni, dia kata ada bagi duit dekat bandaraya. Dia kata dia bagi duit bandaraya yang naik van tu. Dia kata dia cakap macam tu lah. Betul tak betul tahu lah, tapi memang nampak gaya ni betul sebab tiap-tiap minggu memang tak pernah kena kacau pun kat sini. Bandaraya tak pernah kacau sini pun. Depan hotel Kojol ni tak pernah kacau pun dekat kedai emas.